Awak satu family buka puasa buffet dekat Johor Bahru. Let's go. Ni Nana dah book awal, jadi dapat harga early bird. Tahun ketiga kita orang buka puasa dekat Al-Mizan. Setiap tahun memang wajib belanja satu family makan sini. Makanan dia lebih daripada 100 jenis. Nana tunjuk dulu lauk-lauk yang diorang ada. Ada ayam, daging, ikan, udang dia pun besar-besar. Kandori, kupang, ayam rendang, ayam goreng. Pergi dekat bahagian dessert pula satu meja penuh. Ada ketupat lemang, rendang. Presentation makanan dia pun memang nampak mewah. Pergi dekat bahagian budak-budak, banyak sangat makanan pilihan dia. BC Station pun ada. Belum lagi dekat tempat minuman. Air teh dia panas-panas diorang hidang. Air balang pula macam dekat bazar. Boleh rasa semua jenis air. Pergi pula dekat bahagian luar, ada banyak lagi stall. Yang kat luar ni diorang masak live. Ada roti canai, roti jala, lempeng, sate Al-Mizan, roti kebab, makanan-makanan bergoreng, ayam golek. Tengoklah ada golek panas-panas tau. Paling telio kambing bakar, durian goreng paling sedap. Ada kuih tiaw dengan mi basah. Ni semua kita boleh makan panas-panas. Memang tenganga mulut tengok, rasa nak ambil semua. Setiap tahun lamb shank dia paling win. Semua makanan memang meriah. Memang berbaloi bayar bawa satu family makan mewah kat sini. Bila azan je memang semua dah terliur dah nak makan. Bila dah boleh makan je, kita orang semua makan tak berhenti. Semua makanan kita orang nak rasa. Dah lah semuanya memang sedap-sedap. Kena dengan tekak kita orang satu family. Masing-masing memang makan laju. Atuk dengan Wan pun berselera. Lamb shank dia memang sedap. Dah kenyang, dah puas makan. Siap ada photoshoot percuma tau. Kita orang satu family tangkaplah gambar raya. Tangkap gambar banyak kali pun tak apa. Yang ni hasil photoshoot gambar kita orang semalam. Cantik kan? Diorang siap ada free henna lagi. Sementara pakai inai, anak-anak boleh main kat Supa Dupa. Aktiviti ni semua memang semuanya free. Semua ni memang dah termasuk dengan harga buffet. Memang lawa. Memang hari-hari lepas makan diorang akan buat cabutan bertuah tau. Hadiah dia banyak. Sebelum balik kita orang tangkap gambar 360 pula. Yang ni pun free. Memang banyak gambar family kita orang tangkap hari. Selamat berpuasa semua. Bye.